Hello, Assalamualaikum. Vlog artis Eli hari ini ialah Animania Festival Dual Dimension. Event ini berlangsung pada 6 dan 7 Jun 2026 di Sungai Wang Plaza. Ini kira pertama kali aku join event ni, sebab sebelum-sebelum ni aku join yang well known je, macam Anime Mangaki, Comic Fiesta, CFKL. Dan aku try untuk cuba join event-event yang kecil ni, sebab event-event besar ni dah banyak kali kena reject. Yang kecil-kecil ni senang je masuk, dan tapak dia murah. Day Zero atau hari setup start dengan perjalanan daripada Segamat Johor ke KL dalam 3 jam lebih kurang macam tu. Tapi yang tak bestnya bila aku dah sampai dah dekat Plaza Sungai Wang tu, tapi sebabkan jam jadi lambat. Aku sebenarnya datang awal gila ni, disebabkan kita datang awal kan. Pukul 6 benda tu buka pukul 8 tak silap, 7 ke 8 kita jalan-jalan tu. Tak silap aku ada Gamers Arena ni. Ni tempat 3D print. Kalau korang nak 3D print, sini tempat dia. Sini dia, Gamers Arena. Kita pergi cuci-cuci mata kalau mantau, kalau dapat untung kita beli. Ok, time ni aku bawa lah wagon aku yang penuh barang tu untuk setup. Staff-staff kat Sungai Wang ni memang sangat membantu dan baiklah. Elok je tunjuk jalan dan bagi guide semua. Terbaik ada orang. Boleh? Sini dah dekat dia. By right, booth key kat sini. Gelap lah. So ni booth. Aku start setup tu dalam pukul 7 lepas solat apa semua, sebab meja tu dah dipasang. So diorang kasih je setup awal. Cuma nak register, nak dapatkan tag tu pukul 8. Kadang-kadang setup lambat pun sebab meja tak pasang. Ni sebabkan meja tu dah dipasang. Aku pasang dulu, baru ambil tag semua. Nampak tak part tadi aku macam termenung kejap? Itu sebab meja ni lebih besar daripada yang biasanya aku set. Biasanya muat dalam 4 frame macam tu, tapi kali ni dia besar, dia panjang sikit, so muat dalam 5 frame. Tu yang macam, nak letak apa lah. Ini kalau lampu ni tak buka masa event bagai ni, aku harap buka lah by hari event. Gelap gila. Lagi sampai nampak ujung sana. Kena spek depan ni. Depan sini je. Ni pun tak siap lagi ni. Masa setup ni agak panas jugalah, tapi bukan sebab aircon tak ada, tapi sebabkan aku bergerak macam tu lah. Bila banyak bergerak, panas lah badan. Aku patut iron benda ni. So dah siap lah. Basically inilah biasanya aku setup booth aku. Nombor booth ni kena ada sebab supaya orang boleh nampak. Kat sini aku gantung semua lanyard yang panjang-panjang. Semua ni Umar Musume lah.
art prints A6 daripada Sino Bali. Arknight punya keychain. Ada juga aku gantung Pokemon punya keychain yang lama. Tapi ni bukan aku punya, ni brackets punya. Ni sambungan daripada art prints tadi lah. Banyak agak lah. Okay, yang ni fridge magnet Uma Musume. Nampak tak yang belakang hitam tu? Aku beli dia macam kertas tampal, tapi dia boleh letakkan magnet kat atas tu. Okay, kat sini ada original Zine. Original Zine. Tinggal 2 je. Yang satu tu dah habis. Aku tak nak reprint lagi. Kita ada Honkai Impact punya button badge. Lama dah benda ni. Aku ingat nak tambah karakter lain, tapi ni pun tak habis, so macam malas lah. Okay, ni yang biasa orang belilah, die cut stiker Uma Musume. Aku kalau boleh nak buat setiap seorang daripada Uma Musume tu. Tapi aku follow anime punya ni lah, release. Siapa keluar dulu. Yang Digimon tu under Sino Bali punya. Dia pass kat aku, tolong jualkan. Banyak Digimon kat sini. Ini pun tahun lepas punya CF yang tak habis, so dia suruh habiskan supaya nanti time CF dia dapat baru QR code. Tapi aku hold dulu, bila hari event baru aku naikkan. Okay, tu je lah aku set up biasanya. Biasanya aku memang set up macam ni. Harap dia buka lampu nanti. Jom balik. Jumpa esok. Hari ni day 2. Now we wait. Sekarang aku dekat bas sini. So daripada sini aku sama dia dekat sini, ataupun so basically lepas naik tu just jalan kaki je lah ke Plaza Semewang. So kalau tak tahu nak pergi mana, cari signboard, jumpa. Lepas tu cari kat green area. Tu dia. Dah ramai dah set up. Ada je korang Morning. Nak buat vlog ke ni? Nak buat vlog apa? Belum letak. Yelah, vlog pagi itulah dia. Macam tengah set up. Kena tunjuk juga before and after. Before and after. Booth yang aku singgah ni nama dia Apricot Caramel. Diorang ni tak silap aku adik-beradik. Diorang dah lama dah join benda-benda event ni. Banyak kali dah. So kalau korang suka kat karya diorang, boleh carilah, search kat mana-mana Instagram ke TikTok ke. Diorang rajin pergi event. Akhirnya ada lighting. Tak cantik tapi boleh lah. Yang ni booth ni nama dia Zensan. Dia ni kalau bawa kereta Itasha dia lah. Kalau tengok dia punya artwork, hampir semua ada kereta. Malam ada Itasha punya bintang. Ini baru dah start. So ni basically booth ni daripada pandangan belakang lah. Kau tengok bahagian ni, luas juga ni. Dekat dengan jalan keluar. Belakang ni ada kedai. Boleh order dari sini ya. So basically ni lebih kurang lah crowd untuk day 1. Agak ramai. Time ni tengah hari.
Ramai sebenarnya. Tapi disebabkan location booth aku ni dia tak strategik. Dia bukan kat luar, dekat kat bahagian dalam. Kau kena masuk sempang tu baru nampak aku punya booth. Jadi ramai sebenarnya yang tak menyinggah ke dalam ruang ni. Semua booth yang ada kat dalam ni dapat feel perasaan tu. Macam ada orang kat luar tapi dia tak masuk dalam. Kat sini juga aku terus blurkan the whole area lah. Malah aku nak satu-satukan blur muka. Macam susah gila. Ambil kau terus satu mozaik senang. Jangan tanya kenapa. Yang baru punya tak ada macam beef loss retina. Oh belum Belum lagi. Belum. Aku tak buat by anime punya version, bukan Bukan game ni. bukan game. Game lambat lagi. Aku buat yang anime dulu, anime dah habis baru buat game punya. Yang tu ke? Boleh tengok? Boleh, tak apa. Buat tu heavy duty punya ni. Kali. Boleh. Yang mana? NC. NC lah. Makan je lah. Banyak kat sini kedai makanan tak halal. Tapi satu area dekat tak tahu ni LG ke B1 ini semua banyak makanan halal lah. Tingkat bawah event ialah booth TCG dengan cosplayer. Kalau tengok semua ni TCG. Setakat aku pusing-pusing kat area tu, yang aku tengok lah kebanyakannya ialah TCG Pokemon dengan One Piece. TCG lain yang kad-kad lain macam Yu-Gi-Oh, Digimon, Ultraman ke Boboiboy lagi memang tak lah. Tak ada. Setakat ni memang Pokemon dengan One Piece. Yang cosplayer lah. Aku tak ada nak ke sana sangat. Aku tak kurang sikit. Aku bukan ke arah cosplayer. Tapi cosplayer tu penuh aku tengok. Ramai gila. Sambil aku lunch tadi, pergi kat bawah ni, aku juga mencari Watson atau Guardian. Sebabnya aku nak beli Yoko-Yoko sebenarnya, sebab kaki aku tak memasal lenguh gila. Padahal ikutkan selama aku buat kat situ, aku kat booth, aku duduk je, tak berdiri, tak berjalan ke apa, tapi lenguh tiba-tiba. Waktu ni pukul 5.30 dah nak tutup dah. Pada petang day 1 pun masih ramai orang, tapi standard lah untuk event ACG ke apa kan. Day 1 memang akan pack dengan orang. Day 2 akan kurang sikit. Day 3 lagi lah kurang. Sebab biasanya day 1 lah diorang akan start untuk datang untuk beli barang supaya takut benda tu sold out. Dan juga day 2 pula biasanya macam biasa, kadang-kadang datang sebab nak lepak dengan member je. Dia yang beli-beli ni nombor 2. Pada end of day 1 ni, ada satu pasangan ni, dia beli Zain aku dua-dua. Dia kata sebenarnya dia datang nak tengok Lisa. Aku pun tak tahulah Lisa datang kat Malaysia ada dekat Sungai Wang ni. Aku terkejut jugalah.
Tapi apa-apa hal, thank you sebab support. Aku ingatkan dia orang pergi PBKL. Okey, dah habis day 1. Tapi aku ada benda lain nak buat. Train ke Sentul Timur akan tiba di platform 1. Train towards Sentul Timur will arrive at platform 1. Mesti ramai orang. Kita tengok ramai ke tak, rasa ramai gila ni. Pukul 7 tapi mesti ramai. Sebab sekarang ni cuti. Oh, muda. Muda, legend. Side quest sikit, aku sebenarnya pergi ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada habis day 1 tu, malam tu. Dalam tu pukul 7.46 something, aku naik public lah. Time ni pun masih ramai orang, walaupun hari ni ikutkan hari kedua terakhir. Maksudnya esok tu hari last lah untuk PBKL. Singgah sekejap. Ramai lagi. Dekat dengan terjemahan, Canvas. ada merupakan jika warna dan kenapa aku tadi sebab dia ada kaitan pada bahagian Rumi ni animation kan? Rumi ni animation kan? Yang cari macam Jawi tu. Mangga boleh saya baca aku atas. Oh. Rumi mana? Umi Mayang. Mayau. Ni one animation. Mana budak Sabah tu? Tak sabar tu. Solat tu. Aduh, Bon nak kacau, Bon nak sentuh dia. Saya nak sentuh awak budak Sabah. Dia tak sihat. Jangan buat macam-macam. Orang sini pun buntung. Demam. Ada ini ke? Cik Sumi. Aku tak tahu nak beli apa. Aku baru habis event ni. Aku baru event datang ini. Kemiat. Ini yang ani merah ni. Pegang lagi benda ni. Padahal aku patut simpan benda ni. Alang-alang kat sana, aku belilah Sumi punya komik ni. Itu je yang mampu untuk day 1 punya extra gaji. Bang nak sign bang? Ya dah. Berapa lama dah minat sebenarnya? Sejak sebelum Covid lagi. Sejak zaman ATM lagi. Terima kasih. Kau tak pergi dulu? Aku ada event lah ni. Dekat mana? Dekat Sungai Wang. Sampai esok. Animania. Aku ada event esok. Sekejap. Kawan aku dah tahu semua tak sembang. Ya, kau tak ada masa. Tengok. Apa lah. Tak lah, dia memang boleh 360. Tak lah, video. Sempat juga jumpa si meja animasi lah. Asyik duk borak daripada internet je. Bila nak jumpa betul? Morning day 2. Tak ada orang sangat pun sebab awal lagi pukul 10. Pada pagi day 2 ni aku pusing-pusing kejap lah sementara tak ada orang. Alang-alang datang pun awal kan. Ada je kedai-kedai yang dah buka ni. Stage dia kecil je. Ui, ribbon. Berapa ni? 5 token. 5 token 25 ringgit macam tu lah. Kepala gandam. This one more on Charm and bau agak ni.
stage dia kecil sangat dan memang tak membantu lah dalam pertandingan cosplay ni. Sebab satu hal lagi yang tak syok, yang penonton ni tak nampak apa yang berlaku. Siapa yang kecil memang jijik lah kalau kau duduk belakang. Untuk day 2, dia punya pengunjung tak seramai day 1. Aku pernah sebut sebelum ni, dah pernah cakap lah. Biasalah event-event macam ni, biasanya day 1 penuh dengan orang sebab orang datang untuk beli sebelum benda-benda tu sold out. Lepas tu kalau datang day 2 pula, lebih kepada nak hangout dengan member. Kebiasaannya memang macam tu. Bukan tak ada orang, orang ada, cuma orang yang datang ke Artist Alley dan juga ke booth-booth ni tak seramai day 1. Aku tukar set camera angle sebab kedudukan aku, tempat aku duduk tu bertukar tu je. Okay, time ni dah nak pukul 5 macam tu lah, dah nak tutup dah. Dah nak pukul 7. So biasanya orang datang time ni, diorang datang balik masuk untuk final punya purchasing lah. Mana tahu ada orang buat apa ni, diskaun ke apa. Time ni ada orang masuk untuk tengok dan beli untuk kali terakhir sebelum semuanya tamat. By the end of the event, kira ni merch-merch yang habis lah. Lanyard kecil habis, ada 2 magnet sold out. Tapi aku tak ambil lah gambar tu. Lanyard pun tinggal 1. Okey lah kot setakat ni. Lepas dah settle, kita orang packing lah. Habis takkan nak tidur situ kan. Selalu packing. Aku set up seorang, packing 2 orang. Aku tak kisah set up lambat, tapi kalau boleh nak packing tu nak cepat, sebab nak rehat. Ok lah, setakat ni itu je lah kita punya vlog hari ni. Jumpa di event yang akan datang. Jana 7.47 tak nak habis. Tak ada naik tangga. Kok besar-besar. Gila lah. Whatever lah. Tak boleh lah. Ini kita ni. Satu layer. Yang ni tak ada guna.